Malam ni sebenarnya Ikemah tak ada topi kak. Cuma Ikemah ada benda lain. Apa ya? Nak tunjuk ke benda lain? Nak tunjuk kah? Nak tunjuk dah? Nak tunjuk kah? Tunjuklah. Alang-alang menyeluk kasam biar sampai ke pangkalan banyak. Ikemah ada ni kak. Ikemah ada selendang. Okey. Oh, H eh? Ya. Ikemah ada selendang. Selendang ni bagus untuk menemani Ikemah di malam hari. Okey. Ingat akan dirinya mati. Itulah asa berbuah hati. Akhirat itu telah pun nyata. Untuk kak beli kak? Beli kak? Aku dah terbuai perasaan tadi. Okey, apa lagi? Okey, kak apa lagi kak? Beli kak. Bagus ni kak sunscreen ni. Sunscreen bagus kak. Dia ada 3 sunscreen kak. Kalau akak macam kulit-kulit, orang kata kulit-kulit sensitif, ada jerawat, lepas tu ada eczema mama, akak boleh pakai yang Solar X Airy Fluid ni. Okey, akak tengok kat beg kuning, Solar X Airy Fluid sunscreen. Okey, untuk akak yang ada kulit berminyak, untuk akak yang ada kulit kusam, akak boleh pakai yang Cloud Cream. Okey, Solar X Cloud Cream. Comel je kak, akak masuk dalam beg. Kalau akak kerja office kan, lepas ambil air wuduk tu kan, tepek balik kat muka, dah siap, senang cerita. Lepas tu contoh, kalau akak rasa macam dah, orang kata dah habis, yelah akak pergi office, akak make up, lepas tu akak sembahyang zuhur, lepas tu dia hilang kan, lepas tu akak tak nak dapat tepek foundation tebal-tebal, pakai je yang dewy tinted ni kak. Cukup. Dia nak macam akak pakai BB cream. Kata panas tadi, tak apa, saya saja, saya dah berzikir tadi, jadi sejuk lah. Beg 2 pakai macam mana? Beg 2 pakai macam nak akak boleh galas ataupun akak pegang kat tangan? Bukan, beg 2 LED. NAD. Oh, beg 2. Oh, beg 2. Dah nak pasal sunscreen je. Ya. Okey, aku berperkus keperikin ganggu. H for Hana ke? Sorry sikit. H for Harzan. Yes, Fahana. H for Harzan. Semua gaduh Fahana, guys. Tolong guys, itu lagi guys. Okey. Yang komen pun kemain. H for Hana. Kau memang nak bagi aku gaduh kan? Okey. Apa lagi tu? Lagi. Aku mau tanya jap. Kata tu, kenapa tak explain serum? Okey, nak beli serum. Ya Allah, kesian akak ni nak serum. Apa ni? Haida tak nak bagi tahu pasal serum. Sama Haida. Oh, Haida pula dah. Oh yeah. Sorry. Aku sebut je. Okay. Alright. So kita nak pergi ke siram kak. Siram. Okay, siram. Apa tengok? Azal dia hati. Nak berak lah. Yang botol tadi tu pakai siang ke malam? Botol yang mana NAD pakai siang. Botol mana kak ya? Botol yang mana ya? Pakai beli dia pun boleh. Ya. Oh, okay. Nah. Sabar. Assalamualaikum betul. Okay. So kita pergi kepada siram kak. Okay, siram ni akak ada masalah kulit apa? Cuba kak komen. Ya. Ikemah nak tahu sikit akak ada masalah kulit apa? Betul. मेरे कुछ समझ नहीं आ रहे. Wow. Inilah dia gini ya. Okay. Betul pilih ya. Okay. Sebenarnya betul kopi tu korang komen. Hana boleh balik oi. Hana dah boleh balik oi. Aku lupa dah. Okay, oily skin. Ada akak tu kata dia oily skin. Okay, untuk yang oily skin, kulit oily. Kulit oily mesti dia berjerawat kan? So kulit oily ni dia ada tendensi untuk lebih mendapatkan jerawat. Jadinya untuk akak yang ada masalah jerawat, akak boleh ambil set niacinamide sebenarnya. Tapi akak boleh ambil set terus yang 3. Okey? Set kulit jerawat dan berminyak, akak boleh ambil 7 kali Ceraote campur dengan 10% niacinamide campur dengan Vita B12 boosting serum. Okey, akak boleh ambil 3 tu. Okey, bila akak ambil 3 tu sangat bagus untuk orang yang ada kulit berminyak dan berjerawat. Okey, itu dia kak. Okey, dan beli serum duit. Ya, terima kasih. Untuk jeragat yang mana? Untuk jeragat pula Haiza. Niacinamide juga. Okey, 10%. Yeah, untuk 10% niacinamide ni, serum ni sangat bagus untuk orang yang ada kulit berjeragat. Ya, kalau masalah kedut dan bawah mata dan atas bibir macam mana?
Okey, untuk masalah sedemikian akak perlu baca surah Taha. Okey. Set kulit kedut. Okey, set kulit kedut. First akak boleh ambil 3 ni. Lumi White Peptin 68 Radiant Serum. Okey. Dan akak campur dengan Vita E Derma Shield Serum. Lepas tu dengan 8DHA Hydrating Serum. Kita boleh tunjukkan ni, Kak? Boleh. Kita boleh tunjuk. Ini untuk orang yang ada masalah kedut-kedutan, kepertentan. Yang ni. Okey? Akak boleh ambil yang ni. Okey. So untuk orang yang kulit berminyak berjerawat tadi, akak boleh ambil set ni tau. Untuk yang tanya tadi. Akak boleh ambil yang ni. 3 serum terus akak boleh ambil. Ini serum tu boleh mix. Betul Kak KA. Kita boleh mix. Nak mix 6 pun boleh. Ya, nak mix 6 pun boleh. Dia tak ada masalah. Dia mengikut akak punya masalah kulit. Sangat bagus sebab apa? Serum ni dengan botol dia bagi kita feeling jadi macam kemis. Begitu feeling jadi doktor. Ya, ada sungguh set kedut. Betul Kak? Ada set kedut. Kulit kering yang macam mana? Okey, akak kulit kering, sabar. Akak jangan keluar lagi. Kita ada jalan penyelesaiannya. Okey, Lavanya set kulit kering. Akak nampak? Okey, tapi untuk kulit kering biasanya akak cari je apa-apa serum yang ada hyaluronic acid. Betul. Sebab hyaluronic acid ni adalah ejen yang lock akak punya kelembapan dan memberi kelembapan yang baik untuk skin akak. Betul. Ya. Bila kulit kita lembap, kurang ada kedutan, kurang ada wrinkle. Kulit kusam yang mana satu? Ya, untuk kulit kusam pula akak boleh ambil ni, Kak. Kak tengok. Ni tengok. Kulit kesam lah. Kulit kesam terbelah tu kan. Kalau lepas cik unbox. Apa? Kalau lepas cik unbox. Lepas cik Okey, akak boleh ambil 7 kali Ceraoat Repairing Serum. Sebab apa dia nak repair kulit akak? Repairing Serum yang oat ni, yang ni tak silap Ikmal. Ni 7 kali Ceraoat. Ikmal kan pernah pakai kan? Ya, Ikmal pakai ni. Sebab kulit Ikmal, skin barrier Ikmal rosak. Jadi Ikmal pakai ni banyak Ceraoat ni. Dia bagus untuk kalau kita ada parut-parut yang berlepas daripada chicken alip pox tu kan. Cara pakai Ya. Cara pakai dia jangan minum je, Kak. Okey, akak buka ni. Okey, kat bawah ni kan, kat bawah ni, kat punggung dia ni, akak tekan je. Okey, contoh macam ni. Akak tekan. Kenapa dia tak keluar, Heza? Oh, ni baru Okey, dah, Pak. Situ dia dah keluar dah. Okey. So, contoh akak nak mix, akak mix lah. Akak ambil lagi satu ni, akak mix. Ni. Akak mix. Lepas tu akak mix. Okey? Akak mix, akak isi kat kulit. Boleh pakai campur ke untuk set kulit kering dan set kulit kedut? Sebab ada yang serum sama. Boleh. Tak ada masalah, boleh. Serius boleh. Okey, mana kena pakai dulu? Serum ke night mist? Akak pakai dulu serum. Okey, akak pakai dulu serum. Ataupun kalau akak nak pakai night mist pun boleh sebenarnya. Tapi kalau akak dah pakai night mist tu, akak tak pakai serum pun tak apa dulu. Dia sama je, dia macam tu. Kulit sensitif dan jerawat ambil yang mana ketua? Okey, kulit sensitif dan berjerawat akak ambil yang ni. Akak ambil 7 kali Ceraoat Vita E Derma Shield dengan 10% Niacinamide Perfecting Serum. Campur boleh? Boleh Kak? Tak ada masalah, boleh. Nama produk apa sekarang pasar? Untuk jelagat kita, jelagat. Ya. Jelagat mana jelagat? Oh, ini set kulit sensitif Kak Ini set kulit sensitif. Berapa Ikmal? Akak tengok dekat beg kuning. Nanti akak nampak macam wow harga dia. Sebenarnya 200 tau. Harga sebenar 200. Tapi malam ni kita bagi RM62 saja. Untuk 3? Ya. Untuk 3 serum? Ya. RM62? Ya. Kalau pergi dekat drugstore pun tak dapat harga macam tu tau. Mana untuk set kulit jeragat tadi? Tak, kalau jeragat ambil yang ni. Okey, untuk jeragat akak ambil je 10% Niacinamide Perfecting Serum. Okey, akak ambil. Serum ke forming dulu? Apa tu? Satu botol boleh tahan berapa lama ke tu? Okey, dia bergantung pada penggunaan. Tapi untuk Ikmal, satu ni sebulan 2 baru nak habis. Pasalnya Sebab pakai satu titik je. pakai satu titik je Kak. Ikmal sebulan tu. RM1. Ha? RM21. RM21. Wow. Serum ni memang best tak melekit kecut jerawat. Sejuk sangat ke ketua? Ya, sebab dia berisi kipas kat tepi kan. Jadi feeling lah. Sejuk tapi best. Serum ni dapat tak? Gambar dapat kalau beli RM100. Kalau akak beli RM100 dah ke atas untuk pemilihan serum atau apa-apa akak nak beli kejap lagi ni, tu kat belakang tu ada cermin. Untuk next, untuk mem pula live nanti adalah muka mem yang besar, muka Ikmal kecil. Tapi untuk dapatkan ni akak kena buat pembelian 100 dan ke atas. 105 sen pun dah boleh dapat dah. Okey? Alright. Okey. Besar betul. Apa? Sebab yang kepala ketua yang besar tu jadi cermin lah kan dia. Tunjuk tu. Oh ya, ada cermin. Ini. Assalamualaikum, masuk panca kerja nak sambung kerja. Okey Kak Elin. Terima kasih. Okey, ada cermin tau kat belakang ni Kak. Ada cermin kat belakang dia. Okey.
Macam hari ni, Alhamdulillah, Abang Panggu, terima kasih. Kalau jerawat sikit-sikit oily skin mana lebih penting? Serum atau NAD plus spray mist? Serum. Siram. Serum lagi penting. Okey, serum ni sangat penting sebab apa? Bahan dia concentrate. Okey, dia memang mampu orang kata menyihatkan kulit kita Dia dan memang aging. target. Dia memang target apa benda masalah. Betul. Shampoo tak ada ke malam ni? Ada. Ada. Dalam tanya tu betul. Dah lalang free hair lah kejap. Apa lagi? By the way, ibu Umar kata boleh terbuka pusat betul. Ibu Umar. Ibu mak. Akak tengok. Rambut Ikmal ni kak. Rambut Ikmal ni memang Ikmal pakai shampoo lavanya. X Malzen. Ya. Okey? Shampoo yang kita rendi. Ikmal rendi sendiri. Ikmal nak bau macam tu. Ikmal nak tekstil macam tu. Okey? Okey. So yang ni kak. Shampoo ni kak. Kita free hair kejap kak. Alright. So shampoo ni dia sangat bagus sebab apa? Ikmal ada masukkan keratin kat dalam ni. Ya. Okey, so bila rambut kita yang bercabang 3, lepas tu rambut yang memang tak terurus, yang tak lembut, yang kasar, memang bagus untuk pakai Aries Volumizing Shampoo. Volumizing ni kak, dia nampakkan rambut kita jadi lebat. Aku tahu dia lebat. Lebat. Wah. Dah free hair pula dah. Sebab kita nak jual shampoo kena free hair kak. Tak payah. Shampoo best elok. Ya. Oh. Nak pakai apa? Apa? Saya nak pakai. Saya nak pakai. Oh, shampoo kena ajar kak Macam kalau shampoo dengan hemat. Oh, okey. So, kalau nak pakai shampoo ni senang je. Akak dah masuk ataupun akak abang adik dah masuk dekat dalam tandas. Betul lah. Akak dah masuk dekat dalam bilik air, akak spray. Spray pula akak tekan ni. Okey, akak gosok-gosok macam ni. Akak isi kat kepala macam ni. Akak gosok-gosok dia, gosok. Keluarkan buih tu, gosok lagi. Gosok lagi. Kau gosok lagi. Okey, lepas tu akak dah tengok buih dia dah banyak. Lepas tu akak pun basuh. Akak basuh. Okey, make sure rambut akak lembap dalam 20% lebih kurang macam tu. Okey, and then akak pakai hair mask ni. Akak pakai hair mask, picit-picit, akak isi kat sini. Akak isi, akak gosok. Sampai kena kulit kepala tau kak. Gosok. Lepas tu biarkan Kau tak stop dan tu sampai esok dia gosok. gosok. Okey. Lepas tu biarkan dalam orang kata 5 hingga 10 minit pun boleh. And then akak basuh. Bila akak basuh tu yang tu. Boleh tak? Shampoo best pakai rambut lembut. Yeah. Dah. Okey, lepas kita dah terangkan, kita boleh berhijab balik. Ya. Okay, so ini dia kak. Ini yang paling best shampoo ni sebab apa? Dia volumizing shampoo. Yeah. Volumizing ni adalah dia nampakkan kita punya rambut tu, okay, nampak tebal, nampak lebat, nampak volume. Okay, so hair mask ni pula intense hair mask untuk melembutkan rambut kita. Di samping itu boleh menampakkan rambut kita ni lebat. Okey, rambut gugur boleh ke? Sangat disyorkan untuk akak try. Okey, rambut jadi kering tak? Kalau akak tak pakai hair mask. Okey, kalau akak pakai hair mask, rambut akak memang rasa macam lembut je. Lepas tu akak pula blow rambut akak kan guna hair dry tu. Oh, cakap memang lambat gila ni tu. Itu lah. Berapa ml? Ni berapa ml ya? Kau berapa ml? 250 ml. Hair mask kena pakai hari-hari. Kalau akak shampoo hari-hari, akak kena pakai hari-hari. Sebab apa? Dia akan kembalikan semula pH akak punya kulit kepala. Okey? Dan beli 3 set shampoo. Shampoo memang best gila. Okey. Hair mask tu macam conditioner ke? Dia lebih kurang macam conditioner lah. Conditioner tak boleh kena kulit kepala. Tapi conditioner kan tak boleh kena kulit kepala. Yang ni kita boleh kena kulit kepala sebab dia hair mask. 3.1 juta like. Terima kasih kak. Warna biru dengan coklat. Okey, apa beza warna biru? Yang biru ni shampoo. Yang coklat ni hair mask. Yes. Hair mask ni lepas kita shampoo untuk bagi rambut kita lagi lembut, macam tu. Okey. Bisa dapat kotak ke gitu? Oh, kalau beli set ni Tak banyak lah. dapatlah kotak. Kotak ni ada sign Ikmal dengan mem kat belakang. Ya. Hair mask ni boleh pakai berapa kali seminggu Mal? Okey. Kalau akak cumi shampoo rambut, pakailah hair mask sekali. Ada macam tu.